KLFM lepak di Suara 34 Puncak Prestasi. Hanya di KLFM, ini baru KL. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada anda yang pasti saja sedang menyaksikan Suara 34 Puncak Prestasi KLFM lepak di. Dan untuk hari ini kita nak lepak-lepak, nak jalan-jalan di mana ni? Pasti saja saya nak bawa anda ke satu pekan ataupun ke satu bandar ni yang menyimpan 1000 sejarah. Kalau kita sebut mengenai pekan ini, kita akan teringatkan tentang sate. Tetapi bukan sate yang nak kami ceritakan untuk hari ini. Kami ataupun saya nak bawa anda jalan-jalan ke, saya kira, tempat-tempat tersembunyi ataupun hidden place yang terdapat di Pekan Kajang ini. Jadi selamat datang ke Pekan Kajang. Jom sama-sama kita saksikan menerusi Suara 34 Puncak Prestasi KLFM lepak di Suara 34 Puncak Prestasi. Hanya di KLFM, ini baru KL. Baik, menerusi KLFM lepak di Suara 34 Puncak Prestasi minggu ini, kami nak bawa anda jalan-jalan ke Pekan Kajang. Dan Pekan Kajang ini merupakan kawasan bandar lama ataupun old town di dalam Mukim Kajang, terletak di daerah Hulu Langat, Selangor, dan ia terkenal sebagai bandar bersejarah lebih 120 tahun. Ia merupakan pusat komersial lama, tempat lahirnya sate kajang dan kawasan tumpuan pelawat kerana seni jalanan bangunan kolonial dan pasar tradisional. Pada era kolonial, Kajang menjadi pusat pentadbiran penting di Hulu Langat. Banyak bangunan lama sekitar Pekan Kajang ini dibina pada 1900 hingga 1930-an dan masih kekal hingga sekarang. Baik, antara perkara menarik yang boleh anda dapati di Pekan Kajang ini adalah Kajang Heritage Walk ataupun jalan warisan Kajang yang menampilkan laluan pejalan kaki. Anda boleh saksikan bangunan-bangunan lama. Macam dekat belakang saya ni, kalau anda boleh saksikan di video waktu ini, ada kedai biskut lama yang akan mengimbau kembali kenangan-kenangan lalu anda. Okey, dan apa yang menarik di sini adalah bangunannya menampilkan seni reka tahun 1920-an, 1960-an. Dan di sini juga spot-spot menarik lah untuk anda ambil gambar sambil-sambil jalan-jalan. Anda boleh mengimbau kembali kenangan-kenangan lama sewaktu dulu kala. Selain daripada kedai biskut itu tadi, ada satu lagi tempat yang boleh anda kunjungi yang menyimpan pelbagai sejarah Kajang, iaitu Kajang Heritage Center yang telah ditubuhkan sekitar tahun 2000 dengan tujuan untuk mempromosikan sejarah dan warisan Kajang. Ia berada di premis lot kedai shop lot di Jalan Mendaling, tengah Bandar Kajang. Pusat ini mempamerkan lebih 300 artifak berkaitan sejarah Kajang, antaranya alatan perlombongan biji timah, peralatan rumah lama, foto-foto lama, dokumen dan perkakas tradisional yang sudah jarang digunakan. Ia juga menyimpan barangan yang disumbangkan oleh perniagaan lama di Kajang. Kajang Heritage Center ini dibuka pada hari Sabtu dari 10 pagi sampai 4 petang, dan untuk hari lain lawatan boleh dibuat dengan janji temu. Baik, Kajang Heritage Walk ni bertempat di tempat asal ataupun kawasan asal Kajang ini yang merupakan penempatan tertua ataupun penempatan yang awal di kawasan Hulu Langat, dan juga di sinilah bermulanya pelabungan perdagangan pada abad ke-19 dahulu. Dan di kawasan Heritage Walk ni, kalau anda lalu kat sini, bangunan-bangunannya masih lagi mengekalkan lagi ciri-ciri budaya dan juga sentimen zaman kolonial 1920-an sampailah 1960-an dulu. Di sini kalau pada asalnya kawasan-kawasan pengangkutan macam kereta lembu dan macam-macam lagi lah pengangkutan lama itu. Itulah yang menariknya di kawasan Kajang Heritage Walk ini. Okey, jadi lepas ni saya akan tunjuk lagi tempat-tempat yang menarik di sekitar Kajang Heritage Walk ini. KLFM lepak di Suara 34 Puncak Prestasi. Hanya di KLFM, ini baru KL. Selagi kita berkasih sayang, takkan ku mungkiri janji bersamamu selamanya. Adakah kau pun begitu?
Balasan cinta kau beri. Bila resah, ingat saat indah. Bila rindu, ku nyanyikan lagumu. Sehari ku rasa bagaikan setahun menunggu tibanya. Oh bahagia bila resah, ingat saat indah. Bila rindu, ku nyanyikan lagumu. Sehari ku rasa bagaikan setahun menunggu tibanya. Oh bahagia bila resah, ingat saat indah. Ku nyanyikan lagumu. Sehari ku rasa bagaikan setahun menunggu tibanya. Oh bahagia. KLFM lepak di Suara 34 Puncak Prestasi. Hanya di KLFM, ini baru KL. Baik, anda masih lagi menyaksikan Suara 34 Puncak Prestasi KLFM lepak di. Kita lepak-lepak di mana? Kita lepak-lepak di Kajang. Dan ini antara salah satu tempat menarik yang terdapat di Bandar Kajang ini, dekat je dengan Metro Kajang. Inilah dia Kajang Street Art ataupun Kajang dulu-dulu. Jom kita tengok apa yang menariknya di Kajang Street Art Kajang dulu-dulu. Lorong Kajang dulu-dulu merupakan lorong mural di Pekan Lama Kajang, dan mural-mural ini menggambarkan elemen sejarah Kajang. Contohnya Sate Kajang yang merupakan ikon Kajang, tokoh bersejarah seperti Lieutenant Adnan yang merupakan pejuang dari Sungai Ramal semasa Perang Dunia Kedua, dan adegan warisan penduduk lama Kajang. Majlis Pembandaran Kajang MPKJ bersama College New Era telah melaksanakan projek mural di Medan Sate Jalan Sulaiman ini bermula 19 Ogos 2024 hingga 23 Ogos 2024. Baik, ini antara tarikan lah yang terdapat di Kajang dulu-dulu ni ataupun Kajang Street Art. Ada mural ataupun lukisan di dinding ini yang menampilkan kisah lampau Kajang, dan juga ia disatukan menjadi satu seri lukisan di dinding. Okey. Dan kalau anda nak tahu, di kawasan Kajang dulu-dulu ni asal dia adalah lorong yang terbiar ataupun lorong lama lah, dan ia telah pun dibangunkan oleh MPKJ untuk menjadi salah satu tempat tarikan pelancongan. Okey, jadi selamat datang ke Kajang dulu-dulu. Kosong 63. Ini kalau anda dapat saksikan di video sekarang ni, inilah dia antara tarikan kat sini. Dah lama dah tak nampak ni telefon ni, public phone ataupun telefon awam. Kalau dulu-dulu ni masuk duit RM1, ingat lagi tak RM1 yang emas tu? Lepas tu boleh cakap lama-lama. Boleh bercakap bergayut dengan kekasih, dengan orang-orang jauh kan. Inilah dia antara tarikan dekat Kajang dulu-dulu ini. Okay? Dan ia bertempat di Jalan Besar Kajang, dan berhampiran dia dengan Metro Kajang. Anda boleh dapat cari di kawasan itu dan boleh saksikan keindahan, keunikan Kajang dulu-dulu kat sini. Okay? Baik, ini antara perkara menarik juga yang terdapat di Kajang dulu-dulu Street Art ini. Di belakang saya ini ada mural yang menampilkan kisahnya sate. Yalah kan, Pekan Kajang ni pun terkenal dengan sate Kajang kan. Dan dekat sini merupakan laluan pejalan kaki. Memang anda boleh datang 24 jam sehari, dibuka secara percuma je kepada anda. Ada kedai, macam-macam kedai dekat sini. Dan pastinya tempat ini antara tempat pelancongan menariklah untuk anda kunjungi. Kalau nak datang dekat sini, datanglah pagi ke petang ke, jangan salah tengah hari ke, untuk anda dapatkan pencahayaan menarik untuk anda ber-OOTD bergambar di sini. Okey. Baik, ini antara tarikan mural yang terdapat di sini, mural tentang bas ya. Kalau anda nak tahu, dekat Kajang ni dulu antara tempat yang paling lama bas mini beroperasi di kawasan Kajang ini. Waktu saya mula-mula belajar di UKM dulu, memang Kajang ini antara tempat yang saya datang, dan juga pada tahun 2010 tu pun masih ada lagi bas mini di kawasan Kajang ini. Baik, di samping ada mural dan juga street art di kawasan Kajang dulu-dulu ini, terdapat macam-macam kedai dekat sini. Macam ada kedai
kedai makan, kedai bakso, lepas tu kita ada kedai kunyit rambut, kedai barber, ada kedai bandel dan macam-macam lagi lah kedai yang terdapat kat sini. Jadi sambil-sambil anda jalan-jalan kat sini, anda juga boleh support lah peniaga-peniaga dekat kawasan Kajang dulu ini, okey? Suara 34 Puncak Prestasi hanya di KLFM. Ini baru KL. Baik, kita masih lagi berada di Pekan Kajang, pekan yang penuh dengan sejarah, pekan yang penuh dengan nostalgia. Bangunan-bangunannya pun masih lagi mengekalkan lagi ciri-ciri era kolonial dengan boleh membawa kita ke era 50-an dan juga 60-an. Okey, macam di belakang saya ni ada satu mall yang menjadi tarikan bila kita pergi ke Kajang, iaitu Metro Kajang. Macam-macam perkara menarik yang boleh anda dapati di dalam Metro Kajang. Jadi kalau anda singgah di Kajang, singgahlah sebentar di Metro Kajang. Pastinya banyak pilihan menarik yang boleh anda dapati di sana. Baik, pastinya Pekan Kajang mesti lagi memelihara suasana dan juga pemandangan vibe 50-an dan juga 60-an. Pemandangan yang vintage di sini. Ini antara lorong yang mesti lagi mengekalkan suasana vintage itu dekat saja dengan Plaza Metro Kajang tadi. Di belakang saja Metro Kajang itu, inilah dia lorong tokong. Kalau anda boleh saksikan di sebelah kanan saya, di sebelah kiri anda itu, ini adalah antara kedai yang masih lagi mengekalkan lagi tradisi ataupun mengekalkan lagi pemandangan bangunan vintage. Kalau anda datang ke sini, bergambar kat sini, memang menarik lah. Jomlah datang kat Kajang, okey? KLFM lepak di Suara 34 Puncak Prestasi hanya di KLFM. Ini baru KL.
sulit cici cinta. Aku rindu, katakan padanya. Aku rindu. Oh, nyanyikanlah. Katakan padanya. Aku rindu. KLFM lepak di Suara 34 Puncak Prestasi. Hanya di KLFM, ini baru KL. Baik, pastinya Kajang ini terkenal dengan bandar sate. Kalau pergi Kajang mesti orang ingat tentang sate. Dan ini antara alternatif kalau ada nak mencari sate di tengah-tengah pekan Kajang ini. Inilah dia Medan Sate Jalan Sulaiman. Betul-betul terletak di hadapan Metro Kajang di pekan Kajang ini. Menyajikan pelbagai pilihan sate dengan harga yang berpatutan. Jadi kalau anda singgah di pekan sate ini, selain daripada anda mencari tempat popular tentang sate itu, di sini juga antara tempat ataupun alternatif lain kalau anda nak mencari sate yang menarik di pekan Kajang ini. Okey. Baik, kalau kita dah bercerita mengenai sate ni, kalau kita tak merasa sendiri keenakan sate Kajang ni memang tak lengkap lah saya rasa kalau kita datang Kajang ni kan. Ini antara sate yang boleh kita makan di sini selain daripada tempat popular di Kajang ini antara alternatif lain yang macam saya cakapkan tadi di Medan Sate Kajang Jalan Sulaiman. Inilah dia antara satenya besar-besar dengan harga yang berpatutan, dengan daging yang juicy, lepas tu dicicap pula dengan kuah kacang ni. Makan bila makan sekali tak cukup satu. Jadi jumlah datang ramai di Kajang ini untuk merasa sendiri keenakan sate Kajang di Jalan Sulaiman ini. Suara 34 Puncak Prestasi. Hanya di KLFM, ini baru KL. Baik, ini adalah salah satu tempat lagi yang anda boleh pergi ke Kajang, iaitu Stadium Kajang yang terletak di Jalan Stadium Bandar Kajang, Selangor. Berhampiran je dengan stesen MRT Stadium Kajang. Pada satu masa, stadium ini menjadi tempat latihan ramai pemain bola sepak legenda seperti Datuk Muhtadahari, Datuk Wira So Chin An dan lain-lain lagi. Pada sekitar 2010, sebahagian stadium ini telah dirobohkan dan pada 2014 kawasan stadium ini telah ditransformasikan menjadi ruang rekreasi awam yang dikenali sebagai Kajang Square ataupun Dataran Kajang. Stadium ini boleh memuatkan kira-kira 5,000 orang dan kini bertindak sebagai ruang rekreasi awam. Ada trek jogging, tempat permainan kanak-kanak, peralatan senaman statik dan banyak lagi. Stadium Kajang juga dikenali sebagai Dataran MPKJ dan boleh ditempah untuk acara seperti karnival ataupun jualan gudang. Waktu operasi Stadium Kajang ini bermula 8 pagi sampailah 11 malam setiap hari. Anda masih lagi menyaksikan Suara 34 Puncak Prestasi. Kalau lepak ni, kita lepak di mana untuk hari ni? Kita lepak di Bandar Kajang. Ya, dan kita masih lagi berada di Kajang dan ini satu lagi tempat yang boleh anda kunjungi. Tadi kita dah jalan-jalan di bangunan yang vintage. Lepas tu kita dah makan sate. Perut dah kenyang dah sekarang ni. Jadi ini antara tempat lain juga yang boleh anda singgah waktu pagi ke, waktu petang ke. Dan inilah yang dinamakan sebagai Stadium Kajang. Okey, dan di sini ada padang, boleh banyak aktiviti sukan yang boleh diadakan di sini. Lepas tu ada trek jogging, ada tempat untuk kanak-kanak juga. Kalau anda nak tahu apa lagi perkara menarik yang boleh kita lakukan di Stadium Kajang ni, jom sama-sama kita terus saksikan KLFM Lepak di. Inilah antara perkara yang boleh anda lakukan di Stadium Kajang ini, iaitu jogging. Kalau pagi-pagi atau petang di Stadium Kajang ini mesti dipenuhi dengan orang. Selalunya akan dipenuhi dengan orang yang jogging bersama, kalau dengan keluarga ataupun seorang-seorang pun ada. Okey. Dan kalau anda nak cari Stadium Kajang ini, memang berhampiran atau bersebelahan saja dengan Sate Kajang Haji Samuri yang menjadi trademark lah. Kalau pergi Kajang nak cari sate apa? Sate Kajang Haji Samuri. Dan kalau anda nak tahu di stadium ini banyak aktiviti menarik yang telah dilakukan di sini, antaranya karnival jualan, lepas tu konsert lah, perlawanan bola sepak lah dan macam-macam lagi lah. Itu antara perkara menarik yang anda boleh dapati di Stadium Kajang.
Ini antara perkara yang memang saya nak try, nak cuba dari dulu. Selalunya saya akan bawa anak buah je. Anak buah saya yang akan main Glonso ni. Tapi sekarang ni dapatlah juga saya merasa apabila saya pergi dekat Stadium Kajang ini. Okay? Baik, dekat Stadium Kajang ini selain daripada untuk orang dewasa jogging, kalau nak bawa anak pun boleh. Dekat sini ada fasiliti untuk permainan kanak-kanak. Laju, ayuh kajang. Ini antara kemudahan yang terdapat di Stadium Kajang inilah. Ini dia tempat duduk kalau anda nak sokong pasukan kegemaran anda, dan juga kalau anda boleh saksikan di kawasan trek jogging itu, kalau warna biru untuk anda jogging, anda boleh jalan kaki kat situ. Kalau untuk trek jalan tak, itu untuk anda nak berbasikal. Okey, nak berbasikal boleh, nak jogging pun boleh. Dan antara kemudahan lain yang terdapat di Stadium Kajang ini ada tandas macam biasa, lepas tu ada surau, lepas tu kita ada astaka untuk anda rehat-rehat seketika, ada bubur kat situ. Okey, itu antara kemudahan yang terdapat di Stadium Kajang. Suara 34 Puncak Prestasi hanya di KLFM. Ini baru KL. Ini juga merupakan salah satu tempat yang boleh anda kunjungi di Kajang, iaitu Masjid Jamet Pekan Kajang yang terletak di Jalan Timur, Pekan Kajang, Selangor. Menurut Majlis Pemadaran Kajang MPKJ, masjid ini adalah salah satu masjid penting di kawasan Kajang. Ia telah dirasmikan pada 14 Mei 1971. Masjid Jamet Kajang dianggap sebagai salah satu mercu tanda warisan di Kajang, dan seni banner serta lokasi masjid menjadikannya sebahagian daripada warisan sejarah kawasan Bandar Lama Kajang. Baik, ini antara salah satu tempat saya kira wajib juga untuk anda singgah. Walau ke mana juga kita pergi, lepas tu kita kena berehat sebentar lah untuk tunaikan kewajipan kita, solat Zuhur ke, solat Asar ke, solat Maghrib ke, solat Isyak ke. Ini antara masjid yang ada dekat Kajang ni. Dan ini namanya Masjid Jamet Kajang, tercalon juga, terdapat juga dalam warisan Kajang. Sebab apa? Sebab ini antara pedoman sejarah yang terdapat di Kajang ini, dibina bermula tahun 1960-an dengan pelbagai sejarah masjid ini. Maka tidak hairanlah ia diletakkan dalam antara warisan Kajang, dibina menggunakan sedimen warisan ataupun sedimen daripada Timur Tengah. Jadi kalau anda nak solat, nak singgah sebentar, nak rehat sebentar, bolehlah singgah sebentar di Masjid Jamet Kajang. KLFM lepak di Suara 34 Puncak Prestasi hanya di KLFM. Ini baru KL. Baik, selesai sudah perjalanan kita di Bandar Kajang. Banyak tempat dah kita singgah tadi. Jadi jangan lupa untuk jadikan Kajang ini antara salah satu tempat lah untuk anda letakkan dalam list untuk anda jalan-jalan di hujung minggu. Kalau tak tahu nak ke mana-mana, anda boleh singgah di Pekan Kajang ini. Pastinya menjanjikan tempat-tempat menarik anda untuk anda ber-OOTD dengan keadaan yang sangat vintage. Okey, baik, di manakah lokasinya? Kami nak bawa anda jalan-jalan pada minggu hadapan. Jom sama-sama kita saksikan dan terus dengarkan Suara 34 Puncak Prestasi KLFM lepak di KLFM lepak di Suara 34 Puncak Prestasi hanya di KLFM. Ini baru KL.